nasib tak baik lagi, kita kalah lagi. Abdul Somad Palembang dibunuh, banyak-banyak orang pemimpin-pemimpin ulama-ulama kita dibunuh semasa tu. Habis dah kena, habis dah kayak orang tanding, tak bangkit dah kayak kena, bangkit lagi. Kita bangkit lagi melawan terus menerus sehingga sampai ke tahun 1909. Sampai ke tahun 1909 kita dibahagikan oleh British dengan perjanjian Anglo, dengan tanpa ketahui, dengan tanpa izin orang-orang tempat teh. Orang Melayu tanding tak izin, tak rela sekali. Yang mana sia dengan British bahagikan bumi tanding, pecahkan, bahagikan kita daripada saudara-saudara kita, bahagikan, putuhkan dengan sepadan saat ini, sehingga di hari ini kita tak kenal ada orang-orang di sana. Kita tak kenal ada keluarga-keluarga kita yang ada di sana. Saya berjumpa dengan orang Malaysia, banyak-banyak orang Malaysia kata keturunannya dia memang daripada tanding. Putuh dengan sebab British yang memotongkan kita, memutuskan kita. Alangkah sedih pun, sedihnya kita sendiri juga memutuskan keluarga-keluarga. Setelah mana dibahagi Patani di bawah kesedihan berpuluh-puluh tahun, sia membawakan satu polisi semasa Pibun Songkram. Pada tahun 1940 dia bawa polisi apa? Dia bawa polisi Rattaniyom Thai ataupun nasionalis Thai. Bagaimana dengan dia buat dengan orang Tani? Dia memaksakan kita satu agama, satu budaya, satu bahasa, satu identiti. Tutupkan pondok-pondok, bunuhkan pemimpin-pemimpin ulama, paksakan kita tak boleh pakai sarung, tak boleh berbusana Melayu. Kita dipaksa sewaktu tu. Setelah mana kita dipaksa, mereka anggap kata oh mereka berjaya. Mereka berjaya dah menghapuskan bahasa Melayu. Karena mereka pernah berjaya. Mereka pernah berjaya di kawasan Setun, yang mana Setun dulu dimiliki oleh Kedah, tapi dibahagikan dengan perjanjian Anglo kepada Siak. Di hari ini di Setun hanya 50% orang yang boleh kecek Melayu lagi. 50 tahun dulu 85% orang Setun boleh